Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Mama Azra, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Tanjung Keramat. Ingin berbicara berkaitan influenza yang sedang melanda kanak-kanak pada ketika ini. Dengarnya beberapa murid kita juga telah dijangkiti influenza. Apa itu influenza? Jom Mama ceritakan. Influenza ialah jangkitan virus pada saluran pernafasan termasuk hidung, tekak dan paru-paru. Dan golongan yang berisiko tinggi dijangkiti influenza ialah kanak-kanak, orang tua dan wanita mengandung. Apakah gejala influenza? Antaranya ialah demam, selsema, sakit tekak, batuk, sakit kepala, sakit badan, sukar bernafas, cirit-birit dan sakit perut, khususnya kepada kanak-kanak. Bagaimanakah berlakunya penularan influenza? Antaranya ialah titisan pernafasan semasa batuk atau bersin dan juga sentuhan tangan atau barang yang telah dicemari oleh cecair dari hidung dan tekak. Antara langkah pencegahan influenza ialah pakai pelitup muka, cuci tangan, ikuti etika batuk dan bersin, jaga kebersihan diri dan persekitaran, jangan berkongsi peralatan peribadi dan amalkan gaya hidup sihat, penjarakan fizikal serta buka tingkap untuk pengudaraan yang baik. Harapan Mama Azra kepada anak-anak yang kurang sihat, dapatkan rehat secukupnya dan jangan lupa makan ubat, ikut nasihat doktor dan ibu ayah. Justru kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat kembali semula ke sekolah seperti biasa. Saranan kepada semua, sila dapatkan vaksinasi influenza secara tahunan untuk pencegahan. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye.